Tuan-tuan dan puan-puan, saya bertegas dan tidak berganjak bahawa saya membantah secara peribadi kehadiran Donald J. Trump di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald J. Trump ke Malaysia disokong oleh sebahagian agamawan atas alasan inilah peluang bagi negara kita menyuara pendirian tentang isu Palestin dan keamanan ASEAN. Ada yang mendakwa kalau kita membantah, nanti Trump naik tarif sampai 90%. Ini pun tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Tarif naik bukan kita yang bayar. Tarif naik, orang Amerika yang bayar. Itu kena faham. Tarif itu cukai barangan import. Jadi maknanya, siapa yang bayar? Kalau tidak, orang Amerika. Ini yang buat orang Amerika bising. Ini yang buat banyak supermarket, banyak isu-isu seperti minyak, gasolin dan sebagainya, ya. Tourism, semuanya terkendala oleh kerana tarif yang begitu tinggi. Malaysia masih boleh berniaga dengan negara bersekutu sekiranya tarif naik di Amerika, negara-negara bersekutu dalam BRICS, iaitu Brazil, Rusia, India dan China dan seterusnya. Kita pun hadir dalam summit BRICS ini, ya. Yang kelebihan BRICS ialah menggunakan mata wang sendiri daripada mata wang Amerika. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, saya berpendirian tegas menolak kehadiran beliau di bumi Malaysia atas sebab-sebabnya. Trump dikenali dengan dasar diskriminasi, politik, kebencian, dan retorik perpecahan. Kehadirannya tidak sering seiring dengan semangat rahmatan lil alamin yang menjadi dasar Malaysia Madani. Di bawah pentadbiran Trump satu ketika dulu, kalau tak silap saya, tahun 2017. Waktu itu, Perdana Menteri Malaysia adalah Tun Mahathir. Dan Trump, selaku Presiden ketika itu, memindahkan kedutaan Amerika ke Baitul Maqdis. Satu tindakan secara langsung mencabar kedaulatan rakyat Palestin, menjejas usaha perdamaian. Kehadiran beliau di Malaysia tidak membawa nilai tambah terhadap perjuangan Palestin. ASEAN sedang berusaha mengekalkan rantau ini sebagai zon aman tanpa campur tangan kuasa luar. Kehadiran Trump boleh dianggapkan sebagai simbol provokasi geopolitik yang menjejaskan prinsip berkecuali ASEAN. Malaysia tidak memerlukan pentas diplomasi kosong yang hanya menjadi propaganda pribadi Donald Trump. This guy is good at making narrative. Nanti dia besok balik balik Amerika, buat satu press conference. I was in the ASEAN meeting, all the ASEAN countries kneel down, beg. Itu yang saya selalu gunakan. Ya. Tapi oleh kerana kita tak tahulah dalam pemikiran PMX. Buat saya mengikuti rapat dengan berbagai siaran di Amerika. Dia banyak pembohongan.
Saya ingat buka mulut je bohong. Buka mulut je bohong. Satu ketika dia sebut berlaku konflik antara Azerbaijan dan Cambodia, dia yang menyelesaikan. Jadi banyak konflik di dunia ini selama dia memerintah baru ini dia telah selesaikan. Semua bohong. Bohongan dia termasuklah dengan investment FDI ke Amerika 17 trilion dolar Amerika. Tapi tak nampak. Omong kosong je. Setiap kali dia bercakap, itu je 17 trilion. Ya. Dan apabila dia satu ketika mengatakan, okay, Canada is to be part of America, 51 states. Canada membantah. We are a sovereign nation and we are not going to bow at your demand. Lepas tu dia kata kita naik tarif sampai 64%. Canada senyum je, tak bertindak. Malah Canada mencari pasaran baru, ya, mencari teman niaga yang baru di Eropah, di China, di Asia Tenggara, dan juga di Latin America. Mereka pun kata, okay, you go ahead, what you want to do, but we don't listen to you. Apabila Kanada membantah balik, cara menaik tarif, mengenakan cukai yang begitu tinggi ke atas Amerika dengan import mineral resources, ya, dia pun tak boleh buat apa-apa. Dia yang pula melutut, kneel begging from the Canadian. Ya, macam Bing, China dah tolak. Sekarang ini China beli daripada Brazil dengan menggunakan mata wang sendiri. Oleh itu, saya berpendapat Malaysia mesti kekal teguh membela Palestin tanpa kompromi, menjamin ASEAN kekal sebagai zon aman dan neutral, menolak pimpinan yang rekodnya bercanggah dengan nilai kemanusiaan. Ini nilai Trump. I'm not against the American, but your president, I know, is not doing as being expected by the voters, the red state. Jadi oleh itu, atas dasar maruah, prinsip solidariti bersama rakyat Palestin, saya menentang keras kehadiran Donald J. Trump di Malaysia. Please share, comment, and subscribe.